Oi, Martinelli jadi hero Brazil kan. Tunggu bapak ni. Brazil layak ke round 16 lepas Martinelli skor pada minit 95. Real Madrid tunggu apa lagi? 75 juta settle lah dengan Martinelli. Ambil dia sebagai Galacticul. Okey, aku tak ada masalah. Ambil lah dia. 70 juta tapi. Alright guys, selamat datang ke Jugader TV. Alright, kita hari ini first video kita akan review World Cup setelah bermulanya knockout round 32. Macam aku janji, aku akan review World Cup. Ya, time grouping stage tu banyak sangat. Aku sempat tengok pun satu game setiap hari. Itu pun game pagi dalam pukul 10, pukul 11 punya game ataupun pukul 1 tu. Game-game keempat aku tak larat amat. Aku banyak kerja lagi nak kena buat. So, round 32, of course, game rancak-rancak. First game Brazil dengan Jepun. Of course lah aku akan tengok. Kita nak tengok wakil Asia macam mana. And kita nak tengok tim gegasi macam Brazil main macam mana dekat World Cup kali ni. And Brazil menang, Martinelli jadi hero. Alright, sebelum aku start, macam biasa, subscribe, 100k, silver plate, dapat seronok sikit kita nak buat video. Alright, untuk game kali ni, Brazil dengan Jepun ni, player Arsenal dengan Manchester United basically jadi hero untuk game kali ni. Casemiro score, assist daripada Gabriel Magalhaes. Martinelli score, assist daripada future player Arsenal iaitu Bruno Guimaraes. So, Premier League wins untuk menangkan Brazil, layakkan Brazil ke round 16 untuk kali ni. So sebelum kita start review game, kita tengok dulu head to head antara Japan dengan Brazil. Japan dengan Brazil ni in total mereka pernah jumpa 15 kali, tapi Brazil menang 11 kali, draw 3, Jepun menang sekali. Tapi Jepun menang tu pun masa tahun lepas, masa dekat Tokyo International Friendly tu saja. Jepun leading 2-0, Brazil leading 2-0 dulu, tapi at the end of the game, Jepun buat comeback menang 3-2. Yang tu sahaja Jepun menang. 15 kali Jepun menang sekali saja. Jadi bila tengok head to head macam ni pun hantarlah odds ni in favor of Brazil lah, sebab dia odds in favor of Brazil. Brazil ni tim yang besar, banyak kalau tim lawan friendly ke apa, hampa respect dia. Jadi bila respect permainan kan jadi lain sikit lah kan. So, tapi Jepun ni sebagai wakil Asia, of course lah aku nak Jepun menang. Tambah pula dalam tim Jepun, first team tu ada Tomiyasu. So, aku nak support Tomiyasu lah kan. Plus tactical Jepun masa group stage pun memang cantik. Tapi masa lawan Brazil ni, mereka basically main defend dan try untuk counter attack dekat transition lah. Memang banyak kali macam tu. And Brazil hampir-hampir terkena juga kan. Tapi in the end, Brazil prevail juga sebelumnya masuk masa tambahan, extra time yang setengah jam tu. So dalam game ni nampak Brazil pegang position banyak, shoot pun banyak, try pun banyak. So in the end Jepun hanya boleh cuba nak contain lah. Zion Suzuki bagi aku perform gila untuk Jepun. Kalau anda tahu Zion Suzuki, dia tak silap aku, dia lahir dekat US. And dia punya allegiance, dia boleh wakil 3 negara selaku, US, Ghana dan juga Jepun. Tapi in the end dia pilih Jepun lah kan. So aku rasa pilihan yang terbaik lah, sebab satu US of course it's not that strong. Kalau nak pijuh pun, kalau banding US dengan Jepun probably sama kuat lah kot. Tapi Jepun aku rasa akan dapat lebih peluang yang banyak lah. Dapat market lagi tinggi kalau main kat Jepun. Sebab Jepun satu lagi dia punya orang kata apa, culture bola sepak dekat sana pun besar kan. Tengok depa punya college, university punya ni tournament memang sangat-sangat happening. Daripada Malaysia punya mandong sikit main dekat liga tu okey lah. Tapi untuk Jepun, sekolah menengah, college pun dah mantap lah stadium depa. So Zion Suzuki pilih untuk Jepun, Ghana of course lah kan. Untuk belah Afrika okey, team okey, tapi culture, aku tak tahu, politik dekat sana tak berapa cantik lah. So aku rasa dia buat pilihan yang terbaik lah untuk mewakili Jepun. And dia tak silap aku, dia pun adalah, sejak dia wakil Jepun ni, dia adalah keeper tertinggi Jepun yang pernah main dekat World Cup. So okey lah kan. Dia buat save banyak ke lawan Brazil semalam. Kalau tak easily Brazil boleh menang 2-3-0 lah. Tapi dia buat save banyak. Important save, salah satu save tu tak silap aku yang Vini dia cut 2 player tau. Lepas tu dia cungkir cheat sikit lah lepas dia Suzuki. Tapi dia Suzuki dapat pakai fingertip save, bola tu kena palang, bola tu keluar.
So Vini memang menyelah semalam, dia menyelah untuk Brazil untuk game World Cup kali ni, memang rancak dia. So aku tengok nama dia pun dah naik dalam list Ballon d'Or, aku pun tak nak percaya ke dah. Sebab list Ballon d'Or ni hang kena faham. Kalau tak nak World Cup, mereka akan tengok dekat European Championship macam biasa lah. Tapi bila ada World Cup, usually siapa yang dapat jauh pergi World Cup macam Messi je tu lah, dia akan jadi layak untuk menang Ballon d'Or. Macam Messi, macam Luka Modric, macam tu player-player macam tu akan berpeluang untuk menang Ballon d'Or. So kalau Vini walaupun dia tak menang piala apa-apa season ni dengan Real Madrid, kalau dia menang World Cup dengan ni, mungkin nama dia akan naik dalam Ballon d'Or lah kan. Mungkin menang nombor 1, mungkin nombor 2 macam tu je lah. So untuk match kali ni Japan score dulu kan. Brazil pressure macam mana pun, Japan score dulu pada minit 29. Kaishu Sano score. Masa tu aku ingat lagi Ryan dapat bola, Ryan right wing yang daripada Brazil, right wing, dia silap passing, Sano intercept and dia beat Casemiro. Sebelum beat Casemiro, depan tu ada Gabriel Magalhaes, dia shoot terus and dia beat Gabriel Magalhaes dan dia beat Alisson. Memang gol tu lawa gila. Macam mana dia cut, dia intercept, lepas tu dia cut ke midfield, lepas tu dia shoot. Memang gol tu cantik gila. Of course lah, Japan buzzing lah. Aku tengok gol tu pun, gol tu lawa gila lah. So aku macam respect tak boleh buat apa kan. And kalau mereka dapat defend dengan bagus, aku rasa in the end mereka boleh menang lah dengan Brazil ni. Tapi masuk second half, aku rasa macam Mbappe cakap lah pasal break tu kan, break pada minit 22 tu. Dia kalau break ni macam Mbappe cakap, dia kata hang tanya aku bagus tak bagus benda ni, dia cakap kalau sebelum minit 22 tu tim aku tengah attack, tiba-tiba minit 22 ada stop, kacau sikit momentum. Tapi kalau aku tengah kena minit 22 rehat, aku okey, aku score. So dia macam ada masing-masing, semua tu happy, ada orang tak score, ada orang suka. So tapi benda ni dalam World Cup kali ni saja sepatutnya. World Cup kali ni saja sebab ads lah, dia pun nak letak ads lah dalam tengah-tengah tu. So whatever je lah. So kita follow on lah, sebab dalam South Africa World Cup pun ada World Cup break. Tapi yang tu sebab panas. Untuk World Cup kali ni mereka bagi alasan panas juga. Tapi masalahnya main dekat Kanada, main dekat Mexico, main dekat US, bukan semua tempat tu panas. Ada tempat tu sejuk je ataupun normal temperature. Jadi mereka pakai alasan tu, tapi sebenarnya alasan tu mereka nak select ads lah. Mungkin FIFA tak dapat banyak, tapi broadcaster lah dapat banyak kan. Yang tu yang mereka mau. So disebabkan tu hang nampak still walaupun Jepun score the first goal, Brazil still keep on pressure. Sampailah masuk, tak silap aku, second half, Casemiro score daripada Gabriel Magalhaes punya orang kata apa, half space punya area, crossing masuk, Casemiro tanduk. Tapi sebelum Casemiro score tu pun banyak warning dah lah. Vini, Bruno Guimaraes, lepas tu Casemiro pun ada score, Casemiro pun ada try lagi before ni, tapi Zion Suzuki tu duk save lah. Tapi kali ni bola tu cantik sangat, masuk terus. Casemiro dia perform dekat MU dengan gol tanduk-tandukan dia daripada Bruno Fernandes punya cross. Dia bawa benda tu pergi dekat World Cup lah. Yang kali ni dia tanduk, bola tu cantik masuk. Bola tu cantik masuk gila, cantik gila. So satu sama lah dekat Jepun tu, Brazil lawan Jepun tu. Tapi Brazil keep on pressuring lah. Dia hantar lagi player, attack. Jepun defend. Sampailah minit 66, dia masukkan Gabriel Martinelli. Aku tahu dah masa Gabriel Martinelli masuk punya tu, aku tahu dah dekat Twitter akan tulis apa. Brazil perlukan gol tapi depa masukkan Martinelli. Itu gelak. Aku tahu mesti ramai punya akan tweet tu. Aku tahu dah, tapi aku tak buka lagi lah. Aku biar game habis dulu baru aku nak buka. And in the end benda tu menyebelahi aku, sebab Gabriel Martinelli score pada minit 95, assist daripada Bruno Guimaraes. Dia dapat bola tu, ada intersection dekat belah area kanan, bola tu tiba-tiba datang kat Bruno Guimaraes. Gabriel Martinelli dapat nak cari dua, tapi aku rasa dua defender depan Jepun tu dia nak block shooting daripada Bruno Guimaraes sebenarnya. Daripada ready nak block, menyebabkan seorang tu Gabriel Martinelli tu kosong. So Bruno Guimaraes dia buat split second decision, dia passing bola tu kat Gabriel Martinelli, Gabriel Martinelli slide masuk gol lah, and dia score minit 95. So
Lepas pada tu, aku terus buka 5 minit lah tu, aku buka Twitter, aku tak nak kata, aku baca-baca tu, semua tu kena maki lah geng-geng yang dia kata pasal Martinelli apa semua masuk punha Brazil perlukan gol hantar Martinelli. Memang kena. Brazil menang 2-1 lah terus lepas tu. So aku happy for Martinelli lah. Sebab aku memang kritikal dekat dia lah, dekat Arsenal, sebab aku tahu cara gameplay dia. Aku tiap-tiap minggu aku tengok dia. Sebabnya dia adalah type of player yang perlukan space. So bila hang main untuk Arsenal, hang lawan dengan tim dalam Premier League, setiap kali jumpa Arsenal dia pakai low block. Gabriel Martinelli tak boleh buat apa. Tapi aku tahu bila main dengan Brazil, dia akan dapat banyak ruang. Gila. Kan? Main dekat Champions League dia akan banyak ruang sebab depa tim ni depa mostly tak main low block. Kalau nak main low block pun depa tak strong sebab hang tak training lama. So Gabriel Martinelli aku tahu dia akan dapat peluang-peluang macam ni. So dia score dia dapat peluang sekali lagi, dia score lawan Jepun. Tak silap aku ni kira kali second lah dia score lawan Jepun, sebab masa 2025 yang Brazil kalah 3-2 tu, Martinelli got score kan. So ni kali ni dia score lagi lawan Jepun tapi yang ni adalah game yang lebih penting iaitu knockout stage World Cup. Sekarang ni depa dah layak ke round of 16. Sekarang ni depa tengah mencari apa? Nombor 6 nombor 6 World Cup depa. Next game depa akan jumpa either Ivory Coast ataupun Norway. Aku expect Norway sebab aku hari tu aku tengok Norway dengan France, aku tengok 10 minit aku tutup. Sebabnya bukan sebab apa, Norway pergi hantar second team. Aku sakit hati kan. Aku sakit hati gila. Norway 11 orang, tak silap aku 11 orang game masa tu, dia buang 10, tinggal seorang saja first team. Masa lawan France sebab daripada layak dah. So bila masuk knockout stage, aku tak expect depa hantar second team. Of course Haaland, Odegaard apa semua tu akan terus main. Oscar Bob akan main lah. So Brazil versus Norway adalah game yang sangat-sangat menarik sebab Norway ni underdog kan. Sebabnya Norway ni orang kata apa, dark horse. Sebab depa ni golden generation Norway. Kalau hang tengok untuk game World Cup kali ni dulu golden generation of course Belgium semua. Tapi sekarang ni golden generation Belgium dah slow mati dah dengan Hazard tak main dah. Of course banyaklah KDB apa semua tu lah. Untuk kali ni Norway is the golden generation, jadi aku happy for them depa layak ni. Kalau depa next lawan Brazil, depa boleh fight with Brazil. Aku betul aku sokong Norway. Sampai ke final. Aku harap kalau depa menang lawan Brazil tu, aku harap Norway menang. Tapi game tu kita boleh nantikan, sangat-sangat menarik. Alright, next game adalah of course game yang mengejutkan, iaitu Jerman tersingkir sekali lagi awal keluar daripada World Cup. Last World Cup depa terkeluar waktu group stage, tak silap aku, depa tak layak langsung. Ingat lagi sampai Sweden gelak kat depa. Tapi last minute juga depa tak layak kan. So kali ni depa keluar kat round 32 versus Paraguay. So tak boleh buat apa lah kan. Dulu duk tutup mulut sangat kan. Tengok kali ni macam pada muka untuk apa. Walaupun aku ni fan of course lah Jerman yang football club, football team, tapi kenal lah apa kan. So macam orang tak kisah sangat lah untuk ni. So sebelum aku start review, macam biasa, head to head Germany versus Paraguay. Germany versus Paraguay, mereka pernah lawan 3 kali saja masa World Cup 2002. Masa tu Jerman menang. Lepas tu Paraguay menang masa friendly 2003 dengan seri 3-3 masa friendly 2013. Lepas tu game keempat ni of course lah Paraguay menang dekat penalty dengan penalty shootout dengan Jerman lepas seri 1-1 after extra time lah. Jerman aku memang bagi harapan gila babi dekat fan dia. Havertz first taker dah miss, lepas tu Walter Mother miss. Next kick tu kalau Paraguay score, kira Paraguay akan menang terus tapi siapa tu yang miss tu, Sanabria miss untuk Paraguay. Lepas tu next tu insert consecutive Balbuena pun miss untuk Paraguay. Jadi menyebab, tapi yang tu Neuer save cantik tak boleh buat apa tu, memang smart gila. Lepas Neuer save tu aku tengok Jonathan Tah memang celebrate kau-kau dekat tengah-tengah padang tu macam tak ingat dunia, macam depa dah menang. Aku faham ada adrenaline untuk celebrate tu, aku faham, tak ada masalah pun. Aku tak ada masalah dengan celebration tu. Tapi aku rasa dia dalam
in the right man time tu, dia terlupa yang dia adalah next taker. Jadi kalau dia kena calm himself down sikit, tapi dia sebabkan dia tengah duk jantung happy, dia very excited, dalam masa yang sama dia very ketak kan, excited dan ketak. Jadi benda tu is not a good combination lah. So dia pergi selalu next taker dia ambil untuk Jerman, dia pergi sepak macam Magalhaes skor sepak masa final Champions League tu. Sampai ke ni ke bulan tak boleh buat apa. Next kick Canale skor pula untuk Paraguay dan Jerman terkeluar. Bagi aku anticlimactic gila lah, sebab hang baru nak tengok macam Jerman comeback penalty gila-gila, sebabnya yalah dah 2 gol miss lah. Next goal tu kalau Paraguay skor, depa dah layak dah kan, depa akan layak, tapi depa pun miss 2. Neuer save 1 tapi Jonathan Tah miss sekali lagi lah. Dia dramatic, anticlimactic, very anticlimactic untuk neutral lah, tapi very dramatic untuk Paraguay punya fan lah, of course lah. So aku tengok tu serius, tiba-tiba aku tahu gila lah Jerman ni kan, comeback macam ni apa semua, tapi lah kali tu tak apa-apa tak boleh buat apa. So macam tu lah, bila jadi masuk dalam knockout tournament, apa-apa pun boleh jadi, penalti pun apa-apa boleh jadi, tim kecil boleh beat tim besar. Sebab tu lah kalau masa dah masuk extra time, hang akan tengok tim besar akan cuba sedaya upaya untuk skor dulu sebelum masuk penalti. Sebab bila hang masuk penalti, hang dah bagi macam 50-50 chances lah, siapa menang siapa kalah macam tu. Jadi hang patut hang settlekan before penalti tu kalau tim besar lawan. Melainkan tim besar tu lawan tim besar, yang tu lain cerita. Tapi kalau tim kecil lawan tim besar, depa prefer untuk masuk penalti lah, sebab yang tu basically based on individu performance sebab tu. Penalti taker dan juga keeper. Yang keeper Paraguay malam tu Orlando Gil, memang gila-gila memang gila-gila perform lah untuk Paraguay. Sampai kan aku baca transfer rumors dia main dengan San Lorenzo dekat, mungkin kat Paraguay, aku tak tahu kelab mana, tapi aku tak tahu kelab tu negara mana, tapi dia main dengan San Lorenzo. Dia ada dapat offer sampai boleh main dekat Valencia lah. Valencia nak beli dia dengan harga 500 juta sebab dia perform lah dekat World Cup. Tak silap aku dia clean sheet lawan Turki. Dia menang 1-0, dia buat save yang sangat-sangat banyak Lepas tu dia keep performing. Sekarang ni dia perform lawan dengan Jerman pula. Dia save banyak gila sebab Jerman in total dia buat dalam 21 shot, 7 orang target kan. Banyak gila shot dia buat, tapi memang semua disavekan oleh si Orlando Gil tu lah, keeper Paraguay. So aku happy for dia sebab World Cup ni usually adalah platform untuk player-player kecil ni untuk naikkan nama mereka kan. Macam Enciso sekarang naik, aku tahu dah Enciso dia dah naik dengan Brighton, tapi untuk dalam game Paraguay ni market dia semakin naik lah kan. Sebab Enciso ni kalau hampa tahu dia adalah player Strasbourg, tapi player Strasbourg pun dia sebenarnya adalah merangkap player Chelsea. Dia merangkap player Chelsea sebabnya Strasbourg ni sister club untuk Chelsea. Jadi plan dia adalah untuk Enciso daripada Brighton pergi Strasbourg untuk buat audition. Kalau dia main bagus dekat Ligue 1 tu, dia akan tarik dia masuk Chelsea. Tapi kalau dia tak bagus main kat Ligue 1 tu, dengan market dia tengah naik dekat World Cup ni, Chelsea boleh jual dia dengan harga yang lebih mahal sebab Chelsea beli daripada Brighton tak silap aku 13 juta pound saja. Jadi kalau Chelsea dapat jual 30 juta pun bagi aku it's a good money untuk Enciso. And double the profit kan. Macam tu lah untuk deal Enciso ni, dia basically adalah merangkap player Chelsea, tapi dia sebenarnya nama dia ada dekat Strasbourg. Dia bukan loan daripada Chelsea atau anything, tapi disebabkan sister Strasbourg dengan Chelsea adalah sister club, dia boleh buat dealing macam tu. Sekarang ni macam-macam team dah buat sister. City of course dah buat dengan Girona kan. Arsenal pun nak implement benda tu. Manchester United pun ada untuk Ineos apa tu, Lens ke? Lens ke? Apa aku kena check balik lah benda tu. Tapi kira Enciso ni senang cerita, kalau tak perform Chelsea jual boleh dapat agak 30 juta kalau banyak jual dekat kelab Premier League. Kalau mungkin La Liga 20 juta ke 25 juta ke dia jual, still untung bagi aku sebab murah probably daripada Brighton tu 13 juta je aku. So untuk game ni sama je. Game Germany lawan dengan Paraguay ni sama je dengan Brazil dengan Japan. Jerman control game gila-gila. Patut-patut Jerman boleh skor banyak, 2-3 gol. Undas ada try, Havertz pun ada try, tanduk banyak gila Havertz. Tapi Orlando Gil dia save banyak untuk ni So
aku tak boleh buat apa, tak boleh buat apa tu. Skrip yang sama macam Jepun, team yang kecil, the dark horse, the underdog, score dulu. And of course yang score tu adalah Enciso lah. Aku mention tadi dia adalah player Chelsea. Tapi masa masuk second half, tak silap aku adalah 5-6 cross dah yang Jerman buat. Finally the cross from Florian Wirtz dapat masuk, Havertz flick sikit and bola tu masuk dalam gawang kan. Bola tu masuk gawang, smooth, cantik, bola tu gol tu memang lawa. Aku pun tak tahu lepas Havertz score tu dia pergi pan kamera dekat Goretzka. Aku ingat macam Goretzka dah tak dapat flick ke apa tapi sebenarnya tak ada memang Havertz yang flick lah. So Havertz score tapi apakan dahaya depa dah usaha juga untuk push dapat untuk dapat the second goal, tak berjaya sebab Paraguay defend kau-kau dan Orlando Gil tu perform gila. And sampai dia pun masuk Walter Mother, dia pun masukkan banyak Goretzka pun dia pun masuk try score the second goal apa semua tapi in the end nothing happen. Dia pun terpaksa drag penalty and macam penalty tu terjadi masa aku cerita awal-awal tu sajalah kan. So next game Paraguay dia akan jumpa pemenang France versus Sweden kan. So of course lah aku expect France untuk menang dengan Sweden and Paraguay mungkin akan menang dengan France and France mungkin akan menang dengan Paraguay ya. Aku rasa France is happy Jerman terkeluar. Walaupun Paraguay ni bukan tim yang biasa-biasa, bukan aku nak pelikih Paraguay ke apa, tapi on paper orang expect untuk France menang dengan Paraguay dan orang expect France untuk menang Sweden lah. Tapi Sweden boleh saja buat upset, tak tahu Isak dengan Gyökeres masing-masing skor 2 biji ke apa ke. Sebab Isak dengan Gyökeres tengah perform untuk World Cup kali ni untuk Sweden lah. Tak silap aku Isak dah skor, aku tak ingat tapi assist 3 biji, Gyökeres ada sebiji, Isak pun ada skor, Isak skor lebih satu ke kan? Tapi Gyökeres pun ada skor, assist pun ada sebiji. So Sweden is not that bad Sweden ni ramai orang actually controversial lah kenapa Sweden layak pula, tapi bukan ingat mereka layak disebabkan performance mereka dekat Nation League. Mereka terus dapat masuk playoff. And mereka menang playoff dia. Itali dapat masuk playoff juga tapi mereka kalah tu playoff dah sebab tu mereka tak layak ke World Cup kali ni. Sweden layak ke World Cup kali ni sebabnya mereka masuk playoff tu kan. And mereka playoff mereka menang lah game tu kan. Masa Gyökeres hat-trick lah kan yang tu kan. So sekarang ni France dan Sweden menarik juga. Untuk review game hari ni 2 game tu sajalah. Aku tahu ada game Netherlands versus Morocco dan of course Canada South Africa, tapi Canada South Africa tu kita tengok. Netherlands versus Morocco buat masa sekarang yang masa aku tengah rekod video, Netherlands tengah leading 1-0 daripada Cody Gakpo. So aku expect mungkin Netherlands akan menang lah kan. Menang lah kot. Tengoklah game ni sampai habis now. Lagi habis rekod video Morocco menang. Tapi itu lah macam tu lah. Biasalah bola je pok kadang-kadang bola tu bulat apa-apa boleh jadi lah. So untuk seminggu 2 ni aku akan try untuk release video almost setiap hari. Untuk seminggu 2 ni saja. Sementara World Cup ni ada, aku akan sulam World Cup. Of course sebab World Cup everyday game, so aku boleh record. Tapi kalau game base aku record lah. Sebab adanya of course aku nak kena buat video transfer news lagi. Banyak kat tengah berjalan pasal dia Monday dengan Chelsea statement pasal Maresca baru ni. Lepas tu Granit Xhaka. So banyak benda boleh sembang lagi lah. So guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Pastikan subscribe. Kita target 100k dan juga silver plate. Silver plate tu aku nak gantung dekat sini. Dekat aku punya PC, atas PC aku. Aku nak tangkap gambar, aku nak polish setiap hari. Tolong aku dapat 100k. Alright. See you guys in a bit. Take care and peace.